Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bermain lagi game Slendrina The Cellar 2 Sambungan daripada game The Child of Slendrina, kalau tak silap saya Okey. Sejak belakangan ni saya dalam tak post video, jadi maaf sebab banyak banyak hal-hal saya sendirilah. Saya sekolah lagi kan. Okey, tapi tak apa, hari ni saya ada masa untuk saya ada kesempatan untuk buat video kali ni untuk bermain game Slendrina lagi. Mungkin ada yang kata saya ni banyak main game horror. Bukan saya tak nak main game-game yang bagus-bagus macam game apa tu, sebelum ni saya main game eFootball dan juga game Mobile Legend. Tapi mungkin waktu saya main game tu, handphone saya ni lag sikit lah. Maklum saya rekod sekarang ni pun handphone murah lah kan. Handphone murah lah katakan. Okey, tapi tak apa, kita enjoy je lah. Tengok pun nak tengok, boleh tak tengok tak apa. Tapi yalah, terpulang lah. Tak tahu nak cakap apa. Okey, jadi hari ni kita akan main game Slendrina macam biasa. Tak habis lagi game Slendrina ni. Masih ada 2 lagi game Slendrina kita belum main lagi. Game terakhir kan, game terakhir tu mungkin ada yang makin gimana, mungkin dinanti-nantikan, paling epic lah. Kalau yang baru tengok tu mesti yang dinanti-nantikan lah, game Slendrina terakhir tu. Kalau nak tahu, kita tengok saja game ni nanti Jadi, sebab saya pun belum download game ni. Okey, hari ni kita akan main game Slendrina 2. Okey, sebelum kita tengok dulu ni musuh-musuh dia ni. Ada 3 orang sekali musuh dia ni. 3 orang, mati saya. Ada Slendrina, ada mak dia dan juga ada anak dia. Yang kejar-kejar ada 2 orang Wow, hati-hati ya guys Okay, sebelum kita baca, find 8 boots and run to the exit door. Okay, ni macam biasa. Since you and the mom and baby, they run and hide. Kata, oh, ada flashlight. Oh, jadi ada lampu suluh dalam game ni. Okay, if you're lucky they will not see you. Okay, jadi kita boleh matikan lampu suluh kita. Kalau diorang tak nampak, kita beruntung lah. Kalau diorang tak nampak kita waktu kita matikan lampu suluh tu. Tapi do not let them get us. Okay, jangan bagi diorang dekatkan kita. Okay time. Okay guys, jom kita main game Slendrina The Cellar 2. Jom kita play. Wush, muka mak dia tu macam aduh, tak seram pun muka mak dia ni. Kadang boleh buat terkejut jugalah. Okay, macam biasa kita main medium. Jangan macam hari tu kita main medium, tapi macam hard kita main dia. Macam hard pula kita main. Okay guys, sebelum tu kita sebentar dulu guys, saya kuatkan suara dulu. Okay guys, dah siap. Astagfirullahaladzim, baru. Oh, belum buka pintu lagi dah ternampak dia. Hei, Slendrina. Oh, ada apa ni? Macam map. Guys, tolong saya guys. Handphone saya ni dah teruk sangat guys. Lag guys. Betul guys, tak tipu guys. Memang betul. Ini dah teruk sangat guys. Seteruk-teruknya guys. Saya belum ada duit lagi nak kumpul beli handphone baru. Nanti mungkin InsyaAllah rezeki saya akan beli handphone baru lah. Aduh, because I need to find 8 book guys. Kita kena cari 8 buku Jadi game ni kita kena cari 8 buku. And that you on this. Ush, roboh pintu ni. Saya tak teka, saya tak matikan lagi guys. Map dia dah mati sendiri guys. Macam ni lah guys, saya buat live pula. Saya buat video je mesti kadang ada masalah. Ini baru first time ada masalah guys. Sebelum ni saya buat video tak ada masalah. Kalau ada masalah pun kadang-kadang saya main game Slendrina ni biasanya untuk percubaan. Untuk percubaan tu saya main sekejap. Sebelum saya record tu saya main dulu tanpa record. Dan kadang-kadang ada juga guys, ada macam lag jugalah guys. Handphone buruk, maklum lah. Dah buruk guys, handphone dah berapa tahun. Tak, kalau nak ikutkan sebenarnya handphone ni dah 2 tahun lah rasanya. Tak sampai berapa tahun. Tapi lag dia tu minta maaf lah guys. Memang lag sangat guys. Tak tipu guys. Saya je lah yang tahu. Handphone saya macam mana. Map dia kata tak kasih tengok kita map guys. Benci betul lah guys Okay. Ada
3 jalan. Tengok guys, saya nak tekan map tapi dia joystick. Guys, macam mana ni guys? Sorry guys. Saya ni ada marah, ada baik-baik juga. Ada marah juga. Marah tu bukan marah biasa, marah panas baran. Okey, ada apa satu kunci. Betul guys. Saya curhat lah guys Kadang-kadang saya ni panas baran jugalah. Handphone saya ni yang paling banyak buat saya jadi panas baran. Masalah betul lah handphone saya ni. Saya tak macam YouTuber lain. YouTuber lain tu dia buat komputer. Saya ni baru permulaan buat telefon. Allah Akbar. Hei, terkejut. Dengan berbual tiba-tiba muncul pula. Siapa tu? Mak dia. Terbang mak dia guys. Allah Akbar. Hei. Sini masa tadi. Berdarah guys. Saya tak sempat tengok jalan lagi. Tapi tak apa, kita tamatkan juga guys. Tamatkan juga game ni. Okey guys, dapat 2 buku. Okey. Minta belum ada lagi diorang. Tu 2 maut tu. Saya panggil 2 maut Ni jalan ke mana? Oh situ. Saya tak ada buat apa-apa lagi guys. Tiba-tiba dia dah off sendiri dia punya map tu. Orang Indon panggil ngeselin. Ngeselin. Aduh, ada lagi tak? Mana buku? Please give me book. Tak ada. Cek sini pula. Ini mesti ada. Nice. 3 buku guys. Aduh, saya nak habiskan cepat-cepat lagi game ni guys. Ada satu game Slendrina ni. Bukan Slendrina ni. Slendrina The Forest. Game sambungan daripada game yang saya main sekarang ni. Game Slendrina Slay 2. Astagfirullahaladzim. Guys, tolong saya guys. Astagfirullahaladzim. Maaf. Lek. Saya kalau boleh nak rakam satu video, rekod satu video je guys. Tak nak rakam banyak-banyak kali. Penat guys. Sebelum ni pun saya pernah rakam video ni guys, tapi tak jadi guys. Info saya buat masalah. Ngadu apa saya nak cakap tadi. Lupa dah. Tak apalah guys. Saya nak tamatkan cepatlah game ni. Malas nak lambat-lambat. Dengan keadaan phone-nya macam ni lagi. Memang menyusahkan lah guys. Wush. Panjang juga jalan ni. Wush. Berdarah badan dia. Wush. Guys. Wush. Bila apa ni? Slendrina. Tanya lagi bila apa. Saya dah pernah main game ni. Saya tahu semua jalan-jalan dalam ni. Saya test sampai banyak kali. Tergagal. Nice. 4 buku. Gagal guys. Tak jadi rekod saya. Ni apa ni? Batu nisan. Macam batu nisan guys Slendrina. Bentuk dia macam batu nisan lah. Batu nisan orang-orang Kristi. Muncul pula depan mata kau depan mata jauh lagi tu. Mana? Saya tak sempat tengok map. Saya nak hafal jalan dia pun susah guys. Tiba-tiba map dah tutup sendiri. Masalah pun ni. Guys. Behold, anak dia dah muncul. Behold, the child of Slendrina is appear. Nice, ada kunci, mantap. Masih kena kejar dengan anak ni. Tapi tak apa. Relax. Main santai guys. Tengok map. Terus dulu. Masih kena kejar. Jalan terus. Nice. Masih kena kejar.
Astagfirullahaladzim. Masih lagi. Aduh, banyak lagi pintu saya belum buka nih guys. Aku sempat nak buka pintu ni. Tiba dia kena kejar. Astagfirullahaladzim. Saya nak kena lari dulu guys. Astagfirullahaladzim, anak dia ni menyusahkan saya. Banyak menyusahkan saya guys. Sebelum ni saya main game ni pun dia ni balik banyak menyusahkan saya guys. Hai, inilah anak saya ni. Siapa yang tak tahu anak dia ni? Astagfirullahaladzim. Mak dia muncul pula. Astagfirullahaladzim. Anak dia dah lari. Mak dia muncul. Aku geram tengok. Aku nak tekan map tadi, tiba-tiba mak dia muncul. Handphone saya ni masih lagi nak buat masalah. Masih lagi nak buat masalah. Korang tak tahu. Saya yang tengah main ni saya tahu. Handphone saya ni masih ada masalah. Masalah guys, teruk sangat guys masalah dia. Mana tadi jalan? Tekan map pun susah guys, apa lagi? Saya nak apa jalan dia? Dah habis kena kejar dengan anak. Cucu, dah habis kena kejar cucu. Nenek muncul. Sini Oh, sini. Tak ada apa-apa. Dapat 4 buku. Masih banyak tempat lagi kita belum cari ni. Nice, ada kunci. Nice, 2 kunci. Mantap. Nice. 5 buku, mantap. Sebenarnya saya nak buat taktik. Ada satu teknik rahsia. Saya sebenarnya nak biarkan buku yang paling dekat tu lambat sikit saya ambil. Biar senang. Nanti dah nak habis game, dah tinggal 7 buku. Yang lagi 1 buku tinggal saya ambil kat situ je. Saya tengok trik YouTube main. Adalah tak salah saya. Mungkin dia kebetulan je kot jumpa buku tak kat situ. Tapi tak apalah. Dah terjumpa tu ambil lah. Ni lagi 3 buku guys. Siapa tu? 3 buku, mudah-mudahan jumpalah cepat guys. Saya nak mengakhirkan video ni secepat mungkin. Astagfirullahaladzim. Guys. Oh. Sorry guys, sorry. Tadi ada masalah teknikal guys. Masalah teknikalnya inilah guys. Oh. Tak apa guys, saya dah biasa dah. Sorry kalau tak ada reaction guys. Saya dah record banyak kali video ni. Sebelum saya main game ni, saya dah record lah saya main game ni. Tapi tak jadi. Sebab tu apa-apa yang jadi di dalam game ni saya tak kisah sangat lah. Sebab saya dah adab. Takkan saya nak berlakon lagi kan. Nanti kira menipu. Jadi saya jujur lah dekat korang yang saya ni dah tak ada correction lagi dah main game ni. Buku, mana buku? Nice. 6 buku. Lagi 1 boleh. Lagi 2 buku. 6, 7, 8. Saya nak habiskan secepat mungkin game ni. Muncul lagi. Dia pusing semua. Tadi jalan mana tadi kita? Sini tak salah saya. Lepas tu kita sini. Tak sempat tengok map lagi. Ada jalan yang saya tak hafal tu. Ni dah masuk. Astagfirullahaladzim. Saya lah satu-satunya YouTuber yang tak ada reaction bila main game. Nak reaction tak ada mood. Nak buat reaction tak ada apa-apa lagi guys.
Kosong guys, tak ada apa-apa. Nice. 7 buku. Nice, sikit lagi guys. Mudah-mudahan dapat. Dabra. Oh, nasib baik. Kau muncul tiba-tiba kat situ apa? Ha, Nek? Nek. Kau muncul tiba-tiba, kau bawa orang terkejut je lah, Nek. Okay guys. Jalan mana lagi? Jalan. Teruskan jalan kita cari buku guys. Don't give up. Aduh, tak apa-apa.